suami kita tu mampu dari segi financial, dia mampu menanggung lagi satu keluarga, dia jaga kita, dia nafkahkan kita sempurna, dia tak dera perasaan kita, tetapi setelah 6 tahun kahwin, tiba-tiba dia cakap dia nak kahwin lagi satu. Apabila suami anda datang berterus terang nak kahwin lagi satu, jangan cepat-cepat nak naik angin dengan Kak Tam. Dengar dulu, you jangan terburu-buru untuk minta cerai daripada husband you. Kita sebagai hamba Allah, kita tidak boleh menentang hukum yang Allah dah tetapkan. For your info, Kak Tam tak backup siapa-siapa. Dia siap kayu rumah, dia siap kayu kereta, anak dia jaga dengan baik. Akhirnya dia nak kahwin kerana ikutkan hati, you minta cerai daripada husband you. Kalau you nak bercerai, make sure perceraian itu worth it for you. Sebab suami tak bagi nafkah, you pun tak ada duit. Dah lah kau kena bagi duit pada laki kau, lagi dia kasar, dia tak pedulikan kau, dia tak bertanggungjawab, dia pukul, dia dera kau. Tak guna suami kau setia, tetapi dia dera kau punya mental. Mak dia perangai macam puaka, dia tak pernah nak sebelahkan kau, dia selalu mementingkan adik-beradik dia. Itu pada kata bukan seorang suami yang baik. Adakah perceraian ini menguntungkan you? Suami you baik, suami you penyayang, suami you kaya, suami you sedia kayu rumah, cuma dia nak kahwin lagi satu. Biar dia kahwin. Bukan mudah nak terima. Yes, betul. Kak Tam setuju. Sebagai seorang wanita dan isteri, Kak Tam tanya, apa pilihan yang anda ada? You kata you tak setuju, tapi you boleh paksa tak husband you, hati dia untuk melupakan perempuan tu? Cakap jangan jujur. Tak boleh kan? Okey. Dan dia nak kahwin juga, dia kahwin menyorok-nyorok, apa you boleh buat? Last, kau sakit hati, kau menuntut cerai. Kak Tam tanya kau, apabila kau menuntut cerai, membubarkan perkahwinan dari seorang suami yang bagus, dan kau jadi janda, kau yakin ke bahawa kau tak akan ambil laki orang? Elok-elok you jadi isteri nombor 1, akhirnya jadi isteri nombor 2. Banyak terjadi sayang. Lagi teruk, suami yang kau kahwin baru tu jauh lebih teruk daripada laki kau yang nombor 1. Ramai orang yang menyuruh kau bercerai sayang, tapi di ketika kau tidur pada waktu malam sebagai seorang janda, kau tak ada suami, kau menangis kesepian seseorang, tak ada siapa yang akan menemani.